Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi saya akan bagi penerangan ringkas berkaitan dengan bagaimana untuk mengemaskini pelaporan TMK. Okey, kalau kita lihat dalam grup Telegram peringkat daerah Hulu Perak, kalau kita lihat di sini kita telah dipanggil untuk ber-Google Meet pada 22 April. Okey, so kalau kita lihat ada sekolah yang dah mengikutinya, ada yang tidak sempat untuk masuk Google Meet tersebut. Dan kemudian saya juga dah share pada 13 Ogos berkaitan dengan Google Sites untuk modul TMK Negeri Perak. Di situ ada modul pembugaran dan juga ada diberikan pautan untuk pelaporan dan juga pautan untuk bahan-bahan berkaitan dengan TMK. Dan sebelum itu juga saya dah share pada 3 April dahulu bagaimana video-video berkaitan dengan pelaksanaan TMK boleh dijalankan di sekolah. Bagi mereka penyelaras baharu yang tak tahu bagaimana menyelaraskan TMK, boleh rujuk video ini. Ini adalah video yang dibuat oleh JPN Pahang, tapi boleh juga dikena pakai mengikut kesesuaian peringkat sekolah. Jadi terpulang kepada budi bicara cikgu untuk bagaimana melaksanakan TMK ini, dan juga bagaimana cikgu memantau progres pelaksanaan guru-guru ini, sama ada dalam bentuk Google Form ke, dan tidak perlukan file sebenarnya, asalkan ada dalam RPH menyatakan cikgu ni melaksanakan TMK dan cikgu tersebut hanya perlu melaporkan dalam pautan yang diberikan, kan? Jadi untuk peringkat ini saya minta cikgu kemaskini sahaja berdasarkan RPH yang cikgu buat di peringkat sekolah. Okey, apakah unsur-unsur TMK, elemen-elemen TMK yang diajar pada setiap kali kelas untuk dimasukkan dalam pelaporan tersebut. Sifil ini mudah cikgu. Contohnya kalau ada seorang guru tu ada 5 kelas, 2 kelas pendidikan seni dan visual, okey, kemudian lagi 3 kelas lagi adalah kelas sains. Jadi dia perlu buat 5 pelaporan, sekurang-kurangnya minimum 5 pelaporan TMK untuk setiap kelas tersebut. Okey, tapi kita boleh buat lebih lah. Sebab apa? Secara logiknya memang TMK ini ada banyak kemahiran TMK ini bagi setiap mata pelajaran yang diajar tu. Contohnya dalam sains, dalam PSV. Okey, jadi kita sekurang-kurangnya tadi yang saya sebut tadi minimum lah, yang minimum. Okey, dalam modul TMK ini pautannya ada dalam dalam Telegram tersebut. Kita ada buku panduan modul TMK, cikgu boleh merujuk mengikut mata pelajaran masing-masing. Kita ada slide modul TMK tahap 1, tahap 2 untuk aplikasi, bagaimana pelaksanaannya kita boleh lihat dan tidak dalam modul pembugaran di bawah ini. Kita ada tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan tahun tahap 2 tahap 2, iaitu 4, 5 dan 6. Okey, ini slide pembugaran modul TMK. Saya pergi secara sepintas lalu. TMK ini modul TMK tahun 2026. Sekolah rendah kita ada pelaksanaannya, cikgu boleh baca lah sepintas lalu. Ini punca kuasa dia, surat punca kuasa dan garis masa pelaksanaan modul TMK sekolah rendah. Pelaksanaan modul TMK diajar oleh semua guru mata pelajaran yang berkenaan dalam peruntukan waktu pelajar sedia ada. Dia adalah sisipan semata-mata. Boleh diajar di makmal komputer ataupun di bilik darjah. Kita ada modul asas kemahiran, kita ada modul aplikasi, dan kemudian modul TMK tahun 1 yang mengandungi kemahiran asas TMK, dan juga modul yang mengandungi kemahiran TMK yang perlu diajar melalui pengintegrasian dalam mata pelajaran sedia ada. Ini modul tahun 1, modul tahun 2, semua ada. Just ikut sahaja dan cikgu boleh pilih mana-mana elemen yang bersesuaian dengan silibus masing-masing. Okay, ini adalah perincian dia untuk asas TMK, apa yang dipelajari. Ada PowerPoint, ada Word, Microsoft Paint, komputer pertama saya dan Microsoft Office dan Scratch pun ada juga mengikut tahun. Modul TMK tahap 2, ini adalah buku-buku atau modul-modul yang telah dihasilkan sehingga tahun 2026.
langkah mendapatkan modul ini. Okey, pertama boleh layari laman web rasmi BPK ataupun cikgu boleh terus klik kepada tadilah pautan dalam Telegram tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. So, dalam gerbang belajar digital pun ada juga modul TMK di situ dalam D5. So, ini adalah yang saya tunjuk tadi, bagaimana kita mendapatkan bahan-bahan modul daripada Google Site modul TMK Negeri Perak ini, ataupun cikgu boleh scan QR link bahan ini. Ini contoh modul TMK PJPK bagaimana dilaksanakan. Sebenarnya dia perlu hanya, kalau kita lihat dalam video JPN Pahang itu lebih kurang, yang penting perlu ada apakah standard pelajaran untuk ataupun kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi yang diaplikasikan, sekali dengan nombor dia lah. Okey, dan kemudian apakah aktiviti yang menjurus kepada kemahiran TMK tersebut, dan kemudian apa refleksi dia. Okey, dan ini adalah password dan juga kod sekolah apabila cikgu nak buat pelaporan dalam modul tersebut. Masukkan kod sekolah dan passwordnya ialah 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian cikgu boleh masuk simple saja pelaporannya: nama guru, mata pelajaran, tahun, nama kelas, bilangan murid, bintang, tahap literasi murid tersebutlah, tarikh pelaksanaan. Tak ada gambar pun. Okey, just hantar sahaja. Dan ini adalah dashboard yang cikgu boleh buka, lihat melalui pautan yang sama untuk melihat statistik sekolah. Jadi berdasarkan dashboard daripada pautan tersebut juga, saya di peringkat PD boleh melihat sekolah mana, mata pelajaran mana yang telah pun menghantar pelaporan tersebut. Juga berserta dengan senarai data laporan. Jadi saya mengharapkan bantuan-bantuan cikgu-cikgu untuk mengemas kini laporan, dan sebagai penyelaras hanya bantu guru-guru berkaitan dengan pautan ini, cara mengisi dan sebagainya. Dan yang paling penting ialah cikgu ada kaedah sendiri ataupun boleh gunakan seluruh pautan ini untuk memantau sejauh mana cikgu-cikgu atau pelaksanaan TMK di peringkat sekolah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.